Soalan ni menarik. Doktor, mak saya ada sakit jantung. Dia cakap bila tidur, dia rasa dada dia himpit, ketat dada, mungkin semput nafas bila baring. Ini adalah simptom yang paling penting yang kita perlu bagi perhatian. Sebab kalau dah confirm ada sakit jantung, apabila rasa sakit dada, berat dada, ketat di dada bila baring, dia boleh menyatakan bahawa mak mungkin ada sakit lemah jantung. Sebab antara satu simptom penyakit lemah jantung, terutamanya kalau penyakit lemah jantung itu tak terkawal dengan rapi, memang boleh dapat simptom berat, ketat dada semasa baring dan semput nafas. Ada setengah ubat yang kita kena bagi waktu malam supaya kurangkan beban jantung semasa tidur, supaya kurang rasa sakit dada. Ada juga orang yang sakit lemah jantung, air merebak masuk paru-paru, boleh menyebabkan sakit dada. Kalau ada tiga-tiga saluran darah tu sumbat dan sumbat saluran darah tu adalah serius, boleh menyebabkan sakit dada bila baring tengah-tengah malam. Ada juga orang suka makan lewat malam, lepas makan tidur sakit dada sebab jantung kena kerja kuat untuk menghadamkan pemakanan yang baru makan. Jadi masa baring pun boleh sakit dada. Ada juga pesakit-pesakit yang penyakit gastrik, apabila naik kadar asid di dalam perut masuk dekat dada, boleh juga menyebabkan sakit dada yang bukan daripada jantung. Memang kalau ada confirm sakit jantung dan rasa himpit dada semasa tidur malam, memang kena pergi cek dengan pakar sebab memang perlukan rawatan dengan segera.